Hai guys, kalau korang nampak video ni lalu dekat FYP korang kena stop scroll. Jom dengar apa yang saya nak ceritakan untuk masalah kereta ini. Okay guys, kereta ni BMW F10. BMW F10 ni ada masalah pada absorbernya. So BMW F10 ni menggunakan electronic absorber ataupun EDC absorber. Jadi masalah absorber dia bila masuk comfort mode dan sport mode tak ada beza. Walhal sepatutnya pada sport mode tu, pada keadaan mode tu absorber mesti dah keras, tetapi sebabkan absorber ada masalah, so tak ada perbezaan di antara comfort mode dan sport mode. Jadi terus kami masukkan ke dalam machine tester untuk kita mendapatkan bacaan untuk ground contact reading dia. Jadi dekat sini you guys boleh tengok kita test depan kiri, depan kanan, belakang kiri dan belakang kanan. So you guys boleh tengok keadaan absorber, bacaan absorber yang terlalu lembut. Depan kiri 31, depan kanan 39, belakang kiri 22 dan belakang kanan 24. So dekat sini menunjukkan bacaan absorber yang terlalu lembut. Jadi dengan bacaan macam tu kami terus buka absorber ni dan terus kami tekan menggunakan manual, menggunakan tangan. Jadi you guys boleh tengok memang keadaan agak lembut. Apabila perbezaan comfort mode dan sport mode tu tak ada sebab absorber ni terlalu. Jadi kami adakan ready stock yang kami dah refurbish 40% stipple. So you guys boleh tengok kami tekan dengan menggunakan manual, menggunakan tangan memang keras. Tetapi you guys jangan risau, dia tidak akan menghilangkan comfort you guys. Jadi selepas kita pasang depan kiri, depan kanan, belakang kiri dan belakang kanan, untuk mendapatkan berapakah bacaan ground contact reading, kami terus masuk dekat machine tester sebelum kami test kereta. So bila kita test, you guys boleh tengok depan kiri 15, depan kanan 15, belakang kiri 18, belakang kanan 16. Jadi bacaannya semua di bawah 20. Jadi dekat situlah comfortnya sesebuah kereta. So kereta you guys tak akan rasa berbuai. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan BMW F10 ataupun model apa kereta pun yang menggunakan electronic absorber ada masalah rasa berbuai, tak ada perbezaan untuk comfort mode dan sport mode, jangan risau. Masuk dekat link bio saya ataupun dekat skrin ni ada tertera nombor phone saya. So insyaAllah you guys boleh direct Roger saya, insyaAllah kita settlekan. So selamat menjalani ibadah puasa dan selamat menyambut Syawal yang akan tiba. So insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Raiba Auto, whack the corner.